Selamat pagi semua. Cakap apa? Selamat pagi, Cik. Cikgu. Happy tak hari ni datang school? Aim happy tak datang school? Tak. Kenapa? Aiman happy. Dina happy tak datang school? Happy. Dina happy tak? Semayah duduk elok. Malu. Siapa tahu hari ni? Siapa tahu hari ni Zikri? Siapa tahu hari ni kita nak belajar apa? Apa ni? Burung. Apa ni Sumaya? Burung. Semalam kita buat burung merah. Hari ni kita tengok cerita dulu. Lepas tu kita main game nak? Tak dengar lah suara. Nak tak? Sumaya nak tak main game? Nak. Tapi kejap lagi cikgu tunjuk tau. Sekarang ni kita tengok cerita dulu. Kita tengok kisah. Didi and Friends. Semua kena nyanyi tau. Hai kawan-kawan. Itu burung apa? Burung. Cikgu kita dengar burung apa? Kakak tua. Cip 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 cip. Burung kakak tua hingga pinggir jendela, badan sudah tua, giginya sudah tiada. Tak ada. Lecung, ulala, burung kakak tua. Burung kakak tua hingga pinjam jendela, hormat orang tua, sayang orang muda. Lecung, ulala, burung kakak tua. Burung kakak tua hingga pinjam jendela, patuh ibu bapa, mereka bahagia. Lecung, ulala, lecung, ulala, lecung, ulala, burung kakak tua. Yeay, dah habis. Tepuk tangan. Sekarang siapa tahu kita nak belajar pasal apa ni? Apa ni tadi? Burung. Tapi cikgu kita akan tunjuk satu dulu. Akan tunjuk. Jadi sekarang ni tengok dekat cikgu ni. Cuba teka kat tangan cikgu ni ada apa ni? Cikgu. Ya. Zikri tengok ni. Cuba teka kat tangan cikgu ni ada burung apa ni? Burung hantu. Zaim, ni burung apa? Hantu. Maya, ni burung apa? Nafisa? Hantu. Aina pula. Dina? Zikri, ni burung apa? Burung hantu. Ni burung apa, Ainun? Sekarang kita nak belajar pasal burung hantu. Kita belajar pasal burung hari ni. Banyak burung. Cuba tengok. Ni burung apa pula? Flamingo. Ni burung flamingo. Dia warna apa ni burung flamingo ni? Siapa pakai baju pink ni? Cuba tengok siapa pakai baju warna pink. Ainun dengan Cumaya. Lain, ni burung apa? Flamingo. Ni burung apa? Ni burung apa? Flamingo. Cakap sebut.
Dia memang ada kaki. Dia memang berjalan. Cikgu ni apa? Ha, ni. Cuba tekan ni semalam ni kita buat ni. Burung merak. Ha, burung apa? Burung merak ni dia, kita tengok video dia ada sayap yang besar kan. Cantik kan sayap dia kan. Tapi dia tak boleh terbang. Sebab dia berat, dia besar. Dia punya Dia boleh. dia punya sayap ni berat. Boleh terbang. Sebab tu lah besar. Ya, betul. Seterusnya ni burung enggang. Ha, burung enggang. Dekat siapa pernah tengok burung enggang ni? Ha, bisa duduk kat air. Ni. Pernah tak tengok Zaim? Nafisa pernah tengok tak burung enggang? Tak pernah. Nanti kita tengok video burung enggang, okey? Ni burung apa sebut? Burung enggang. Burung Zikri, ni burung apa? Enggak. Ni burung apa Yudina? Nafisa, ni burung apa? Enggak. Sumaya, ni burung apa? Enggang. Seterusnya burung bangau. Siapa pernah lah tahu lagu Bangau oh Bangau? Tahu tak lagu tu? Tahu? Ha, tahu kan? Ni ni tak tahu. Nanti kita pasang lagu Bangang. Bangau oh Bangau, kenapa? Ha. Bangau. Dia ingat ni burung apa? Ni burung apa Zikir? Bangang. Ha, ni Idina burung apa? Nah, sebut ngau. Bangang. Ha, bangau. Ni apa Nafisa? Burung apa ni? Ha? Ngau. Burung bangau. Oh ya, ni burung apa? Ha, ngau. Ha, the last one. Burung Nuri. Dia ada warna-warni. Cuba tengok ni. Cantik tak burung ni? Dia ada warna apa ni? Lagi? Lagi? Dekat dahan dia ni warna apa? Coklat. Ni burung apa ni? Burung Nuri. Sebut burung. Sebut semua kena sebut burung Nuri. Ni burung apa? Ni burung apa? Ni burung apa Zikri? Ni burung apa Yudina? Burung apa Nafisa? Nuri. Ni Sumaya? Nuri. Ha, siapa nak buat aktiviti? Tapi sebelum buat aktiviti, nanti cikgu letak ni tau. Kanak-kanak kena cari. Boleh? Ha, sekarang rahsia lah. Ha, siapa nak join, nak main? Dia duduk je elok semayang. Nak main tak? Hah, kenapa Angguk? Tak ada mula ke? Nak ke tak nak? Ha, sekarang kena tutup mata dulu. Tutup. Semua kena tutup. Sumaya jangan buka Sumaya ni. Semayang ni gelak. Jangan buka. Ha, jangan buka. Jangan, Lidina, jangan buka. Tak bisa, jangan buka ya. Ha, jangan buka. Tutup Zaib. Rahsia lah Zaib. Mana boleh. Zikri, tutup. Sekarang semua boleh buka mata. Sekarang cikgu nak kanak-kanak pergi cari sekitar kelas ni. Siapa jumpa balang yang cikgu tunjuk tadi, tunjuk kat cikgu. Boleh? Apa Angguk? Boleh ke tak boleh? Boleh. Siapa? Semua bangun. Bangun dulu, letak kerusi kat tepi. Tolak kerusi kat tepi. Bangun Sumaya. Inon, kerusi letak sini. Dah kita kena Nafisa. Kena Nafisa.
balang yang cikgu tunjuk tadi. Cari kat kelas ni, mana balang yang cikgu ni? Balang putih tadi yang cikgu tunjuk. Pergi cari. Pergi cari. Cari sekitar kelas. Mana? Inam dah jumpa lah. Pergi cari. Sumaya, cari. Zikri dah jumpa. Cari. Cari mana lagi yang tak jumpa. Cari Nafisah. Yeay, Sumaya dah jumpa. Tinggal lagi 3 lagi. Zaim, Nafisah, Indina. Kena cari.